Seorang wanita pelik apabila ada jahitan pada kucingnya dan dia langsung tak tahu kenapa. Walaupun Shirley Bishop sangat risau, dia sebenarnya tak menyangka kucingnya menyimpan satu rahsia besar. Kucingnya Simba sering keluar rumah setiap hari untuk tempoh yang lama. Namun, apabila Simba pulang satu malam dengan jahitan yang menakutkan, Shirley bertekad untuk mencari punca sebenar. Oleh sebab klinik tempatan tak dibenarkan mendedahkan maklumat pemilik atas sebab privasi, Shirley mengambil inisiatif untuk bertanya di Facebook. Dia cuma mahu mengucapkan terima kasih kepada individu yang telah membantu Simba. Tapi apabila seorang wanita melihat hantaran Shirley, dia terkejut kerana mengenali kucing itu sebagai kucingnya sendiri. Sebenarnya, kucing ini telah memperdaya kedua-dua wanita tersebut dengan berpura-pura menjadi milik mereka berdua, tinggal bergilir-gilir di rumah mereka. Dengan cara itu, kucing ini dapat makanan dan perhatian berganda, sehinggalah Michaela terpaksa membawanya ke klinik untuk dijahit akibat gigitan anjing. Akhirnya, Shirley dan Michaela bersetuju untuk mengekalkan kedua-dua nama kucing itu dan juga berkongsi hak penjagaan kucing tersebut. Komen pandangan korang.